Ui, gol. Serius ah. Faizal Halim gol. Okey, hari ni kita cuti, sementara tak buat apa-apa tu. Ayo kita melihat gol yang dilakukan oleh Faizal Halim. Okey. Apa lagi? Jom kita tengok. Okey, kita tengok Faizal Halim mengambil sepakan percuma, bukan apa ya, percuma ya, setelah dikasari di kawasan kotak penalti, luar kotak penalti. Malaysia bertemu dengan apa nama ni, Nepal. Nanti kita bincang kemudian. Okey, kita fokus pada dengan Laos. Semua peserta pemain mengambil tempat. Akhirnya, gol. Serius ah. Faizal Halim gol. Macam Ronaldo mengambil sepakan penyokong Malaysia. Dan keeper pendek sungguh tak sangka pergi berpelukan dengan jurulatih Harimau Malaya. Wah, kameraman berfokus pula dengan aksi ni. Sungguh-sungguh cantik sekali Faizal Halim mengambil. Kita tengok ulang tayang. Begitu laju sebelah kiri ya. Tengok pertahanan dia pun sampai baring ke bawah. Nampaknya keeper terlalu pendek sehingga tak nampak bola tu datang, dan tiba-tiba akhirnya masuk ke dalam gol. Memang terbaik aksi yang ditunjukkan kepada Faizal Halim. Ingatkan orang lain yang mengambil sepakan itu. Memang terbaik sekali gol yang dilakukan oleh Faizal Halim. Jarang-jarang gol yang disumbangkan. Gol itu hanya Ronaldo saja yang boleh buat, tetapi Faizal Halim pun boleh melakukannya dengan pantas. Memang cantik, terbaik lah. Tapi akhirnya Malaysia menang 3-1. Ya, 3-1. Ya, bukan 3-1, 3-0. Ya, memang terbaik. Okey, kita tengok ulang tayang. Faizal Halim melakukan sepakan percuma, kecewa penyokong Laos di situ dan juga keeper.